Ini. Kena pula sekarang ni zaman-zaman orang minyak mahal. Boleh dia orang hadiah kat isteri dia orang lagi, maksudnya benda tu banyak. Kalau 3 biji kau boleh bagi harga special punya. Cuma kita nak kena pergi buat tu kupon tu siap. Kupon tu ada kena tanya. Ada orang buat lah kupon tu. Kita buat siap-siap 10,000 kan. Lepas tu kita selit dalam baju. Betul. Mana tahu dia orang nak hadiah kat mak bapak dia orang pergi masjid, balik masjid ke. Okey, standby yang mana nak beli baju tu. Tak kira lah pun nak beli 10 helai kan seorang apa, ikut seorang apa lah tu. Janji dapat panik kali ni lah. Dapat panik kali ni tak ada tukar barang apa ni panik kali ni. Macam ni maknanya lah, tulis nama dengan nombor. Awak satu, lepas tu owner satu, senang. Oh betul, saya kena isi je tu. Kalau tak nak isi, kena isi lah nama ni. Nombor telefon. Nak kena cari orang kerja lagi untuk isi tu. Kena isi nama dengan nombor telefon. Boleh. Boleh deh. Boleh. Tak apa, kita nak beli kat mana kupon tu? Ada lah tu kat KL orang buat tu, kilang buat kupon ada. Tak, esok kita cari tu. Kau nak jual ni 17 ni confirm ah? 17 ni confirm. Kita buat 17 ni kau kena cuti lah. Tu ada orang yang buat kan, kombi dia ada kilang, saya boleh settlekan kupon. 17 ni bapa hari apa? Okey, baju kena buat nombor siri lah, tak payah. Kan baju tu kita buat nombor siri. Tak payah nombor siri, jadi banyak pula leceh. Serabut lah, tak payah. Weh, kira Rabu ni lah. Rabu akan datang ni. Rabu ke depan ni lah, lepas kita Kau balik nak start jual pukul berapa? Tak lagi, hari kita confirm dulu esok dengan ni. Tapi dia beritahu 17 lah. Okay. Tapi kalau orang nak bikin tu lah. Itu pasal. Kita try lah. Bagi pandai kali sebiji. Yang mesin tu aku dah ada lah. Dah kita buat walk in dulu. Yalah, maksudnya mesin tu dah ada. Han dah bikin tu. Cuma ni lah, siapa nak isi tu, nak tulis tu. Isi tu kena pakai orang weh. Kita tak larat tak tulis-tulis tu. Ui, kena pasal orang. Aku rasa benda ni tak boleh gopoh kapal dulu Okey, kita bincang lagi. Tapi kita akan bagi pandai kali ni lah. Yang tumpang motor tu dulu. ada kat depan mata ni. Cari kerja. Memang cari kerja bang. Tapi kena ni dulu. Tapi pada kali ni ini spek memang orang kata pakai naik tau. Itu memang tak ada buat. Memang terus baik punya ni tau. Tak payah terus pulas je. Ini Tayar baru dah Desmo. Ini real punya ni, barang naik ni tau. Baju memang kata packaging boleh settle. Senang lah packaging.